Adeline San. Abu Zahar, apa khabar? Baik? Baik. Welcome to Bandung, guys. Okay. Kita terus tak nak melengahkan masa. Kita terus ke lokasi, boleh? Boleh. Okay, tapi sebelum tu saya kena tutup mata awak kedua-dua. Ha? Sebab tak boleh tahu lokasi. Okey. Boleh? Oh, baiklah. Boleh? Memang tak tahu apa-apa pun kat Bandung ni. Tapi kita tak nak awak nampak pun. Baiklah. Okey, awak pakai dulu. My God. Macam apa je ni? Okay. Sekejap. Kita tutup dulu. Okey, atas pula. Oh, memang tak kasih nampak langsung. Tak boleh lah main tipu. Tadi nampak sikit. Baru Okey. nak main tipu sikit. Nak main tipu boleh, tapi nanti ada strike kan? Okey. Okey, Dira pula. Okey. Okey, Dira. Dira pakai spek Spek tu spek power ke? Power lah. Power ya. Tak ada suka-suka nak pakai spek nak cantik version. Tergantung kata-kata awak. Okey, baiklah. Baguslah. Sikit lagi. Tak apa, kejujuran yang kita cari di dunia akhirat. Jujur saya. Okey? Okey, So, baiklah. I akan bawa you all naik transportation kita. Please jangan buka blindfold. Because kita fair tentang game show ni dan akan diberi penalty. Penalty akan diberi kalau main tipu ya. Ya? Baik. Clean? Faham. Okey, Faham. saya akan tarik Adeline San dulu. San. Tunggu situ. Okay, Adeline, come here. Okay, wash your head. Mana? Pegang van tu. Okay, kaki ke atas. Kepala jaga. Okay, ke belakang. Oh, ke belakang. Okey. Okay, masuk ke dalam sebelah kanan. Thank you, Adeline. Now it's your turn, Dira. This way. Okay, this is the van. Okey. Okay, jaga kepala. Kepalanya jaga. Okay, naik. Belakang ke apa ni? Naik belakang betul. Oh, okey. Okay, jaga kepala awak. Ke belakang. Ya Allah. Pusing. Duduk. Kakinya jaga. Okay. Are you comfortable? Okey. Yes. Okay. Baiklah. Guys, korang tak boleh buka mata no matter what. Okey. Okay? Saya akan bawa awak ke destinasi lokasi yang paling cantik. Saya tak tipu. Yelah tu paling cantik. Paling Selalunya cantik. paling cantik tu yang buruk. Kita tengok di dalam hati macam mana. Okay? Okay, saya akan tengok je korang. Saya tak buat apa-apa. Saya akan tengok je. Tengok je ha. Alright. Jom kita pergi. Good luck guys. Okay, Dira. You. How was your day today? Okay. Macam mana? Bawa masa ni so far so good. Breakfast is good cik. Tapi itulah ni mata tutup tak tahu apa jadi kejadian. Macam mana perasaan bila Gambit keluar dari van dan he said you kena blind? Agak terperanjat lah sebab tadi dia tak cakap apa-apa pun. Dia cuma bagi tahu the do's and the don'ts during the show game. Tapi before tu dia tak cakap. Dia pre and the post dia tak cakap. Dia cuma cakap masa tu je. So of course lah terkejut. Ya. Lepas tu blindfold dia sungguh. Lepas tu ni kosip sikit tak apa. Memang tak nak apa. Before this pernah kena blind? Masa game show tak pernah. Ni first time. Ni first game show saya yang saya macam okay, saya tak boleh tahu kat mana arah tuju. Lepas tu lagi pula kat tempat kita tak familiar. So tak boleh nak bajet tau. Tak boleh nak agak-agak. Macam ni lah kot rasanya penculik rasa. Penculik. Orang yang kena culik. Orang yang kena culik. Mungkin kot. Yelah. Tak rasa kita nak culik Dira? Hash. Tak ada dalam kontrak Hash. Okay, Dira pernah ke datang ke Indonesia? Saya pernah Indonesia. Saya pernah pernah lah atas sini. Tapi Mana sini tu? di Bandung. Okay. But for some kerja punya alasan lah. Jadi dia tak ada macam leisure jalan. So tak ada lah semua tempat saya discover kat sini pun. Dia pergi macam tempat yang dia tuju, kerja, balik. That's it. It was just a 2 day trip je pun. Dia tak ada jalan-jalan makan angin. Kalau Dira ingat masa tu kat mana? Tak ingat apa pun. Jangan tanya saya kat mana masa saya pergi. So di kota lah.
Gila kot. Sebab dia semua tempat kat sini saya rasa macam pile up gila. Macam semua benda macam penuh-penuh. Semua corner kat sini saya rasa macam sangat pack, macam padat. So saya tak tahu sama ada itu adalah pekan dia ke, tahun dia ke, bandar besar ke, bandar kecil, Allahualam. Sebab nampak semua benda baik kampung, baik di luar bandar dia ke ataupun dekat dalam bandar dia ke, sama. So macam mana orang di Bandung? Orang dia okey lah kot. Sebab saya memang datang untuk kerja. So saya datang jumpa orang dan saya tak ada berjalan, tak ada tengok sightseeing ke, oh cantik ke sini, tak ada tempat cantik pun saya pergi. Masa tu lah, because saya memang purposely pergi kerja. So rasa nanti ada masalah lah dari segi communication. Tak tahulah, ikut. Mungkin lah kot. Sebab kita tak tahu. Saya ada masalah saya hanya tahu bahasa Melayu standard biasa dan juga sedikit bahasa Inggeris, tak banyak sangat tapi sedikit saja. So bahasa-bahasa lain, even bahasa Melayu, ialah Indonesia dia Melayu juga, cuma bila dia lain language dia, saya ada masalah sikit nak faham ke ataupun nak banter India dalam lidah dia orang. So saya susah. Ada orang dia senang tiru, ada orang senang bila dengar sikit-sikit saya susah. So lihat sikit lepas tu. Tak tahu lah kejap lagi apa jadi. Tapi kat sini majoritinya orang Sunda. So masalah bahasa Sundanya totally different dengan bahasa Indonesia. Kelas. Lagi buat aku nervous. Nervous ke kalau ada masalah communication? Nervous lah. Tahu nanti macam ayang dengan itik ni sekejap lagi. Macam cakap lain. So rasa-rasanya Dira, kita orang akan drop by Dira kat mana? Boleh target tak? Budget? Tak tahu. Saya sangat terlalu bab target ataupun budget ataupun mengagak. So Di Bandung tahu apa yang popular? apa yang popular? Gunung Merapinya. Yes, of course. Kalau di situ, okey. Okey, okey kot. Aku cakap tak okey, boleh tukar tempat je. Tapi situ macam tak ada orang je. Ada orang ada kot. Tak tahu? Entah. Ini first time untuk Dira untuk ke sana. Ya, hati lain kita buat tempat lain. So Siapa ni? Kita pergi tempat Gunung Merapi apa ni? Kita tengok dah lihat. Matilah. So tapi dari segi orang-orang di pedalaman, Dira tak ada masalah kan? Oh, nervous lah aku dengan soalan kau ni. Tak adalah masalah sangat rasanya kot. So, Dira pun actually asalnya dari mana? Oh, saya memang asal dari kampung juga. Saya daripada Kampung di mana? Melaka. Saya orang Melimau, you all. So kat situ tak ada masalah kot? Tak adalah. Saya kekampungan saya tak kuat sangat lagi. Saya sejenis yang saya punya Melaka kampung saya kuat lagi. So dia bukan sebab tu nenek moyang asal Melaka dan I admit no, because my parents are there and raya masih raya balik kat situ once a month. Memang balik lah, memang itu je lah. Kalau kata suka balik kampung, memang masih balik mak bapak saya kat sana. Dia bukan sebab tu nenek yang peninggalan-peninggalan, tak. My parents still there. Kuat lagi lah. Okay, so tadi Dira mention Dira biasa pergi travel juga kan. So apa preparation Dira untuk sesat? Bersedia untuk jadi muka macam tembok untuk kalau sesat tanya orang. Selain itu? Dari segi gadget, equipment pula gadget lah. Dari segi no, saya sejenis yang redah. Mana-mana saya pergi, sebab saya mengamalkan konsep kalau tak tahu kita tanya. Dah. So, kena pakai konsep tu Ya. Kita tengok konsep tu boleh. Kojak. Tengok lihat. Itu taklah konsep sangat. Dia macam satu benda itu je lah yang saya amalkan kalau macam ni. Tapi saya mengharapkan tempat yang kita nak pergi ni ada orang lah. Janganlah kau tinggalkan aku kat tengah hutan pokok ke apa ke dengan batu dan dinding je kau tinggalkan, memang matilah tak. Tengok. This is saja. It's not a fear factor. It's not a risk. It's sesat. Kelas. So
handphone ada bawa? Ada. So it's your gadget. That's Then yeah. Peta ke, GPS ke ada bawa? Uh, Duit? sikit. Sikit lah. Rasa benda tu akan membantu lah nanti. Entahlah, macam tak berapa sangat kot saya rasa. Sebab kalau ada benda-benda yang bantuan-bantuan ni yang terlampau-lampau, I believe nothing much to be called as sesat. Sebab the reason why dipanggil sesat is because saya percaya dia memang purposely akan abandon you dekat satu tempat yang ambil kau. I rasa lah. Benda tu yang kau menyesal tak bawa. Biadab. That's a bit biadab. Serius. Menyesal I tak bawa I punya GPS, I punya handphone. I punya duit. Dia rasa menyesal. Kita tengok dari kena konsep. Poi! Terus aku nervous. Nervous? Nervous lah. Kita tengok sebentar lagi. Masih ada perjalanan lagi setengah jam. Kita akan mendaki bukit. Kita nak pergi mana? Gunung berapi Tak tahu. Itu Lina punya kerja. Gunung berapi yang famous kat sini. Ada 3 kot. Okay, I only know one of them. Lagi dulu saya tak tahu. Alright, Dira. Anything else you nak cakap? You kena drop zone. Saya cuma okay, dia dah start rasa risau pula ni. But whatever it is, I'm just gonna enjoy myself. Tapi anda kata saya sesat, saya nak minta anda tolong bagi tahu kat anak saya sayang dia. So, Edwin. Yes. So, macam mana? Apa perasaan sekarang? Very nervous. Kenapa lah kena blind ni yang paling I benci. Sebab I akan rasa pening. I tak suka gelap. Okay, Ada fobia gelap. Okay, kalau macam sekarang ni, you rasa kita nak pergi mana? Dalam pergerakan ni I rasa macam pendalaman. Tak ada banyak kenderaan. Tak ada banyak kenderaan. Or maybe perkampungan kot. Perkampungan, you sure about that? I'm not so sure, but with my pendengaran ni, I think so, because kalau dekat bandar dia banyak kereta, horn Bandung kan. Tapi ni langsung tak ada ni, I pelik juga. Okay, Janganlah bagi kita tutup I nervous. And then I pun tak tahu ke mana dah kita ni. so apa persiapan yang you bawa? Persiapan, handphone je lah. Apa that's all? Yalah, Duit? dia ada tapi tak boleh guna kan. You sure about that? Kan mana tu kalau you kena pakai duit? Untuk makanan I kena For 1.5 hour you perlu makanan ke? perlu sebab I ada gastric. Serius? Yes. Serious can have, because when I gastric I get migraine. So ni nak cari kudapan lah. Yes, itu I kena. Pan lah, especially pan. Pan and milk. Milk pun okay lah. Let's see about that. So, boleh you beritahu apa yang you rasa kena buat ni? Apa lah? Maybe pergi tempat yang terpencil. Sesat kan, nama pun sesat. Maybe nobody else sana. Oh, ada lah orang tapi yang tak faham bahasa ke apa ke. Oi, susah lah macam tu. Nervous. Communication tu nervous. Okay, so basically apa yang you tahu pasal Bandung? Tak tahu, I first time sini. Tapi what I know, I just love shopping. So I tahu dekat jalan Fikir Outlet tu I nak shopping after. Tu je. I tak tahu lagi. Sekarang ni I nervous. Apa nervous? Kena nervous? Nervous dari banyak sudut. So, what is your biggest fear kalau misal kata you kena colik contoh macam ni, lepas tu you kena letak kat satu tempat macam ni, what is your biggest fear? I mean your tempat yang paling takut lah. Tempat yang paling takut gelap lah. Gelap. Kalau letak you dalam gua? Takut jugalah. Tapi I a bit adventure, so gua tu for me
I tak pernah masuk, tapi I pernah masuk dekat mana I pergi dulu. Bukan gua lah, dia macam mana nak cakap, adventure masa I, sebab I Ranger Puteri Diraja. So I pernah lah masuk gua. So tapi gua dekat Bandung ni I tak tahu. Dekat sana I dah ada information, so okay lah. Kat sini tak langsung, tak ada dengan tutup mata macam ni, tiba-tiba gambar tutup mata I pun dah terkejut. So anything can happen. Just go with the flow lah. So that's mean you tak takut serangga, tak takut binatang lah? Serangga I tak takut, cuma I takut katak. Bukan takut lah, geli. I tak takut lah serangga tu I tak takut. Okay, Gambir kita demo di Malaysia. Gambir ada orang tak berkata Gambir. Alamak. Katak I takut lah. Geli lah, bukan takut, geli. Sebab dia lembut. Tu je. Tapi itulah, kalau pergi negara apa, negara-negara orang yang tak tahu, the first time lagi I dekat Indonesia. So I don't know lah. Takut lah. Just I don't know how to express the takut. Because I just tengok lah, I pun tak tahu mana nak kena letak apa semua. So let's see about that. Yes. I cakap macam ni sebab I pening. Pening ni tutup. Sekejap lagi kita sampai ya. Pening, tapi I boleh cakap lagi lah.